Assalamualaikum geng kebun. Sengkuang yang saya tuai hari ni kecil-kecil banding tuaian yang lepas. Sebab sengkuang kali ni hasil dari tanam biji benih. Yang saya tunjuk ni kacang yang ada benih sengkuang. Benih kering yang jatuh-jatuh dah tumbuh jadi pokok. Sengkuang yang saya tuai dalam video yang lepas agak besar sebab saya tanam daripada sengkuang yang saya beli yang ada tunas. Dalam polybag ni ada pokok telang tumbuh menumpang. Jadi saya dapat sengkuang dan saya dapat bunga telang dalam satu polybag. Kacang-kacang pada sengkuang yang dalam polybag ni dah kering dan jatuh-jatuh. Jadi bos kebun tinggal ambil sengkuangnya saja. Pokoknya pun dah kering. Bila digali-gali dan diambil, nampak sengkuangnya pun dah keluar tunas baru. Kalau dibiarkan memang akan membesar dalam tanah. Sengkuang ni kalau kita lambat tuai pun tak apa, dia akan membesar dan dia susah nak membusuk dalam tanah. Ibarat macam tak ada jangka hayat dia. Bila-bila pun kita boleh tuai. Pokok baru tumbuh tu saya selakkan sedikit untuk bos kebun tuai sengkuang yang ada dalam tanah. Lagi yang tanya di mana saya dapat benih sengkuang ni? Saya dapat benih ni daripada sengkuang yang saya tanam. Bila jadi pokok, dia akan keluar kacang-kacang yang jadi benih. Ada pula sengkuang yang kembar dua macam ni. Ada juga yang tanya saya sengkuang ni sedap buat apa? Terbaca komen, katanya sedap masak lemak. Alhamdulillah.